والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada manusia, keterangan daripada petunjuk, dan membedakan di antara perkara yang betul dengan perkara yang salah. Pengurusi majlis, sahibul fadilah yang berhormat, ketua Dewan Ulama, perangkat Suria Pak Negeri, yang hormati Datuk Haji Talib, yang boleh Datuk Bakal Cik, dan seluruh Kimalang Jaya, Asal-Usul Perhubungan, Bendahari Ketua Penerangan, Ahli Dewan Harian, dan seluruh hakitangan Jabat Perhubungan Negeri. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberi kesempatan kepada kita sempat dengan bulan Ramadan Al-Mubarak yang sangat berhormati. Kalau kita mulai dari peringkat yang akhir daripada 3 peringkat yang disebut oleh Nabi SAW. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu wa'idkum minan nar. Permulaan bulan Ramadan ialah rahmat, pertengahannya diampunkan dosa, dan penutupnya merdekakan daripada api neraka. Adalah menjadi satu hikmah yang sangat besar apabila Allah SWT memilih bulan Ramadan untuk kita mengerjakan ibadat puasa, tarbiyah secara langsung daripada Allah, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Dalam masa yang sama, Allah memilih di bulan yang mulia ini berlakunya peristiwa-peristiwa yang besar, seperti nuzul Al-Quran, diturunkan Quran, peristiwa Badar, peristiwa pembukaan Mekah, dan peristiwa Ain Jalut, dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang lain yang menjadikan pertarungan di antara mereka yang menegakkan Islam dan mereka yang menentangnya. Setelah Allah memilih Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia sebagai satu acara yang besar di bulan Ramadan. Dalam masa yang sama, Al-Quran hanya diterima oleh mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika kitabul ibadi hudan lil muttaqin. Kita ini tidak syak lagi memberi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Dalam masa yang sama juga Allah Ta'ala menjadikan tujuan puasa ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya mereka yang bertakwa saja yang menerima Quran, yang tak takwa tak terima Quran. Oleh kerana Quran itu bukan saja dibaca, yang penting menjadi petunjuk kepada manusia dalam semua urusan mereka. Bagi melaksanakan petunjuk ini, mestilah menunaikan perkara yang wajib, iaitu politik. Kita tidak boleh melaksanakan semua perintah Quran melainkan dengan politik. Sebagaimana kita tidak boleh semayang kalau tidak ada wudu, maka wudu menjadi wajib. Tidak boleh semayang pada tak menutup aurat, maka pakaian menutup aurat adalah wajib. Tidak boleh mengerjakan haji yang wajib kalau tak ada harta, maka cari harta untuk menunaikan haji yang wajib, hukum juga wajib. Begitulah politik. Para ulama mengatakan ma yatimul wajibu illa fi wajib. Apa yang tak sempurna perkara yang wajib, maka dengannya maka dia jadi wajib.
menunaikan wajib mempunyai fadilat yang sangat besar. Politik, mendirikan negara dan pemerintahan adalah wajib. Apabila Nabi SAW nak mendirikan kerajaan Makkahul Mukarramah, Nabi telah menerima tentangan yang hebat. Yang pertama, bukan daripada Inggeris, bukan daripada Perancis, bukan daripada China, India, Melayu, tapi daripada Arab. Arab yang ada di Mekah menentang Nabi SAW. Maka berlakulah pertembungan yang tidak mengizinkan bagi mendirikan negara di masa itu, dan Nabi mencari tempat untuk mendirikan sebuah kerajaan bagi melaksanakan kewajipan politik. Setelah ada kalangan daripada Madinah yang menerima dan berlakunya hijrah, ditegakkan kerajaan Islam yang diwajibkan itu, barulah Allah Ta'ala menyempurnakan Quran yang terkandung di dalam ayat-ayat Madaniyah, yang terkandung di dalamnya hukum-hukum dalam cara hidup manusia dengan sepenuh. Apabila dilaksanakan pemerintahan yang adil dan baik ini dan tersebar ke seluruh pelosok semenanjung Arab dan dunia, sudah tentulah mereka-mereka yang mahu memuaskan hawa nafsu mereka menjadikan perkara ini halal. Lalu berlakulah pertemuan dan penentangan yang membawa kepada peperangan dan pertelengkahan yang dahsyat. Berlakunya peristiwa Badar, berlakunya peristiwa pembukaan Mekah yang dipilih oleh Allah Ta'ala berlaku di bulan Ramadan. Ini satu hikmah yang sangat besar. Oleh kerana itu, kita mesti faham bahawa kerja politik yang dibuat ini satu kerja yang sangat besar, satu kerja yang sangat penting. Bagi menyempurnakan Quran itu boleh dilaksanakan dengan sepenuhnya. Allah Ta'ala pilih berlaku cabaran-cabaran di bulan Ramadan. Bulan kita berlapar, bulan kita berdaga, bulan kita susah, dihalang kita menghambati makanan, untuk mengajar kita bahawa menjalankan kerja Islam ini mestilah mengalami kesusahan. Ini direalisasikan apabila Nabi kita Muhammad SAW sendiri, bahkan di peringkat negara Islam itu sudah ada terpaksa berlapar. Bukan saja kekurangan wang duit, harta bahkan berlapar, menunjukkan kurang segala-galanya. Dan sebab itu mereka sanggup menghadapi ujian-ujian itu, kerana matlamat perjuangan kita satu matlamat yang sangat besar, yang sangat jauh, bukan saja di atas dunia, bukan sehingga ada akhirat. Satu wawasan yang kekal abadi. Dengan sebab itu, hanya mereka yang bersedia saja untuk bersama dengan perjuangan ini. Mereka yang tak mempunyai persediaan yang sepenuh tidak boleh bersama dengan perjuangan ini. Dan kekala Allah Ta'ala memilih kita sehingga akhir hayat bersama dengan perjuangan ini. Dan seterusnya, marilah kita mengakhiri perjumpaan ini dengan mengambil peluang yang diberkati oleh Allah yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Salah satu turaddu da'watu al-imamul adil wal mazlum was sa'imu hatta yuftir. Tiga jenis manusia yang Tuhan tidak tolak doa mereka. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua ialah orang yang dizalimi. Dan ketiga ialah orang puasa sehingga dia berbuka. Kita mengharapkan supaya kita termasuk di dalam tiga-tiga ini. Kerana kita orang politik, kita adalah pemimpin, dan kita adalah parti yang dizalimi dua-duanya, termasuk orang yang kena zalim, dan kita sedang berpuasa. Mudah-mudahan kita mendapat kelebihan ketiga-tiga ini. Mereka yang tidak ditolak doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya marilah kita sama-sama sebelum berbuka mengambil kesempatan yang sangat berharga untuk berdoa, memunajat, memohon berkenan daripada Allah untuk menguatkan semangat kita, iman kita, tekad kita dan kerja kita bagi melangsungkan perjuangan yang penuh dengan cabaran dan ujian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa ni'matahu wa yukafi'u qadidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa
يا حكيم يا أحد يا صمد يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عبد لا يرفع، ومن دعاء لا يستجاب له. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والضعفاء والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. اللهم انصرنا في الفترة الانتخابية بإقامة الحكومة الإسلامية والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم دمر الكفرة والمنافقين وأهلك أعداءك أعداء الدين، لا سيما اليهود والمشركين والصليبيين والعلمانيين. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل معنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.